Assalamualaikum. Hai guys, kami sampai ke Chengdu ni dah tengah malam. Kami book transport dekat trip.com daripada airport ke hotel. Kemudian keesokan paginya kami ke Panda Base untuk tengok panda. Ya Allah, kita jalan macam tu kepala bawah. Itulah, dia turun macam tu Siap. Dia rebus. Tak, dia macam dia hanging kat situ kan. Macam mana nak turun? Dia nampak. Comel. Macam mana nak turun? Comel. Pandai. Bagus dia. Tadi dia tak tahu nak turun macam mana. Oh, dia ambil tu lah. Dia ambil dia makan pucuk. Nampak? Tu macam bapak dia ke? Macam dia bagi makanan ke anak dia ke? Macam dia Cik ke mak dia. tu. Geram ni. Besar-besar macam tu boleh naik Langsung. Oh, adik-beradik kot. Kalau korang nak tengok panda yang aktif, kena datang pagi-pagi. Sebab masa pagi-pagi ni ada aktiviti bagi makan. Kalau dah tengah hari ni, pandas biasanya dah masuk kandang. So memang tak nampak lah diorang beraktiviti. Panda ni comel betul, geram tengok. Bila diorang makan ni kan, diorang rasanya diorang ni tahu kita tengah ambil gambar dia. So dia macam post, ya Allah comel betul. Lepas tu dekat Panda Base ni dia ada red panda. Red panda ni memang jarang jumpa. Mula-mula ingatkan red panda tu besar, rupanya kecil je red pandanya. Lepas settle di Panda Base, kami pun cari lunch di kawasan masjid. So belilah roti yang viral ni, kena beratur. Tapi memang sedap. Lepas makan, kami solat jamak di masjid. Masjid ni betul-betul dekat town dia. Kawasan sekitar masjid ni banyak kedai halal. So jangan risau kalau datang Chengdu. Memang tak lapar punya. Lepas solat, kami jalan-jalan di kawasan sekitar. Kami ambil gambar di Tianfu Square. Kemudian kami pergi ke Hanging Panda. Selesai hari pertama di Chengdu. Esok adalah hari yang excited sebab kami akan ke Jiuzhaigou. Thank you for watching.